Jom kita mulakan sesi penerangan ini. Kita nak tengok macam mana pentadbiran Barat bawa satu gelombang kejutan yang sangat bersistematik. Kejutan ini bukan biasa-biasa ya. Ia betul-betul menggegarkan pusat kuasa dan mengubah terus kehidupan harian masyarakat kita di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Kita ada 4 topik utama. Pengenalan pentadbiran Barat, hilangnya kuasa pemerintah, beban cukai baharu dan akhirnya kehidupan rakyat yang tersepit. Kita akan kaji perjalanan sejarah ini dari peringkat atasan sehinggalah ke peringkat akar umbi. Bahagian pertama, pengenalan pentadbiran Barat. Kedatangan mereka ini memang membawa anjakan besar. Sistem tradisional kita terus diketepikan, diganti pula dengan birokrasi moden yang memang fokus semata-mata nak buat untung. Bahagian kedua, hilangnya kuasa pemerintah. Kita mula di peringkat paling atas. Bayangkannya, para sultan dan pembesar yang sebelum ini ada kuasa mutlak, tiba-tiba hilang segala-galanya. Ibarat kapet ditarik dari bawah kaki mereka. Kehilangan kuasa mereka ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian yang besar. Mereka hilang kuasa pentadbiran negeri, hilang hak dalam hal perundangan, dan yang paling besar impaknya, mereka hilang kawalan penuh terhadap keuangan. Anda boleh lihat kuasa mereka ini dihakis secara sangat spesifik. Contohnya macam Dul Said di Nanning, beliau terus hilang kuasa menghukum. Dekat Perak pula, Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar lain tak dibenarkan kutip cukai langsung. Sumber pendapatan mereka terus terputus. $70. Angka ini nampak kecil kan? Tapi inilah realiti pahit. Tokoh hebat macam Datuk Bahaman di Pahang, lepas hak kutip cukai beliau dilucutkan, beliau cuma ditawarkan allowance bulanan yang sangat menghina, iaitu hanya $70 sebulan. Bayangkan taraf seorang penguasa diturunkan sampai macam itu sekali. Masuk bahagian ketiga, beban cukai baharu. Ini poin yang paling penting. Bila pemerintah dekat atas dah tak ada kuasa nak lindungi rakyat, siapa yang akan tanggung beban mutlak sistem baharu ini? Semestinya, rakyat biasa. Perbezaannya memang sangat ketara. Sistem cukai tradisional dulu agak fleksibel, bergantung pada hasil keluaran tanaman. Kalau hasil sikit, cukai pun rendahlah. Tapi sistem British ini sangat tegar. Mereka kira cukai ikut keluasan tanah. Maknanya tanah itu subur ke, hasil musnah kena penyakit ke, anda tetap wajib bayar cukai. Memang tak ada kompromi langsung. Cuba tengok senarai cukai dekat Pasir Putih ini. Memang tak masuk akal kan? Hampir semua punca rezeki petani dikomersialkan. Tanah pertanian, lembu, kerbau, sampaikan pokok durian pun mereka cas 12.5 sen sepokok. Semuanya nak dijadikan duit. Rekod cukai ini menjadi bukti kukuh betapa kuatnya cengkaman mereka terhadap cara hidup penduduk tempatan masa itu. Ia bukan lagi soal cukai yang wajar, tapi satu bentuk eksploitasi ekonomi secara habis-habisan. Seterusnya, bahagian keempat, kehidupan rakyat yang tersepit. Segala cukai dan undang-undang tadi akhirnya mencipta satu mimpi neri birokrasi. Kehidupan harian rakyat tiba-tiba bertukar jadi sangat menyeksakan. Cuba anda bayangkan kebimbangan mereka setiap hari. Kena jalan kaki jauh masuk hutan semata-mata nak pergi bayar cukai, itu pun kena ikut waktu pejabat tau. Lepas tu kalau nak ambil hasil hutan sikit pun diwajibkan ada surat kebenaran. Kalau tak patuh semua benda remeh ni, hukuman penjara atau denda berat sedia menanti. Dan penderitaan ini bukan kat Semenanjung sahaja ya. Rekod jelas menunjukkan pentadbiran dinasti Brooke di Sarawak dan syarikat Borneo Utara British di Sabah membawa penderitaan yang sama teruk kepada suku kaum pribumi di sana. Dekat Sarawak, tahap penindasan ini memang sangat melampau. Pegawai Brooke berani merampas harta pusaka masyarakat Iban macam tempayan dan barang tembaga kalau mereka gagal bayar cukai. Padahal, barangan warisan tradisi ini langsung tak patut dikenakan apa-apa cukai. Sekarang, untuk masyarakat Murut di Sabah di bawah pentadbiran SBUB, saya ada satu soalan yang cukup mengejutkan untuk anda fikirkan. Berapakah harga yang perlu dibayar semata-mata nak jumpa suami atau isteri anda sendiri? Percaya atau tidak, $1. Ya, suami isteri orang Murut yang dipaksa tinggal berasingan di seberang sungai didenda $1 setiap kali mereka nak berjumpa. Ini satu campur tangan dalam kehidupan peribadi yang sangat ekstrim. Dan bukan itu sahaja ya, nak bela seekor anjing, $1. Tangkap ikan bersaiz besar, $1. Nak pegang tanah walau sekecil 1 ekar pun kena bayar $1. Segala asas nak teruskan hidup, tiba-tiba jadi terlampau mahal untuk ditanggung.
Seperti mana yang disimpulkan dalam petikan ini, peraturan-peraturan asing ini bukan setakat menyusahkan, ia sebenarnya dah tahap mengancam serta memusnahkan terus kestabilan sosial masyarakat tempatan kita. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Apabila satu sistem baharu datang merampas hak tanah anda, menyekat nafas anda dan menghancurkan cara hidup tradisional anda, apa lagi pilihan yang tinggal selain daripada bangkit melawan? Pemahaman inilah yang akan jadi kunci perbincangan kita seterusnya mengenai sejarah perjuangan menentang penjajah. Terima kasih kerana bersama dalam sesi penerangan ini.